Hai guys. Okay, so hari ini sekarang hari Ahad kan, 8.30. Tadi baru 3 minit lepas saya tengah buat sambil-sambil nak tunggu makan ni. Tu sambil tunggu makan kita tengah nak siapkan kita punya stage tu. Kurang 5 minit Kurang 5 minit kita punya ni akan siap. Alright. Wait, sikit lagi. Dah siap kejap. Itu dia. So, okay, untuk starting ni dia akan macam mana kita nak cakap, dia akan pakai gambar yang you pilih lah. Jadi sini kita akan add ini gambar kan. Okay, gambar ni kita boleh tukar, video ni kita boleh tukar. Alright, tapi video ni you all kena readykan you punya YouTube. Jadi download siap-siap dalam YouTube you supaya you boleh share link masukkan kat dalam ni. Okay, jadi ni semua saya tadi buat karangan, saya just buat cerita berkenaan diri saya, background saya. So selain daripada tu, saya just cakap saya sebagai ejen perwarisan yang mana saya nak buka sesi, saya nak buka kempen sesi untuk dapatkan 30 orang nak bagi secara percuma Zoom dengan saya one to one 30 minit. Jadi kat sini dia teruslah buatkan dia punya copywriting ni. Saya tak cakap copywriting ni semua tak ada, dia yang buat. Siapa sangka tidak urus atau pusaka boleh bawa bercana. Okay, so letakkan video. So dah boleh up tak ni? Dah boleh. Okay, so nak tengok macam mana jadi ke tak jadi bila saya masukkan ni, keluar nombor phone saya tadi. So katalah saya buat terus Ahmad. Okay, sekejap saya terus buat save changes. Tahniah, laman anda kini boleh diakses. Tutup dan segarkan. Okay, kurang kan? Ini pun sebab saya nak kena tunjuk ni kan. Jadi saya ambil masa sikit kan. Kalau tak lagi tu dia tengah loading internet kot. Internet slow sikit. Internet kita siap. Seronok kan. Robot pun sampai. Robot makanan pun sampai. Okay, siapa sangka tidak urus satu pusaka boleh bawa bercana. Dia tak masukkan gambar pula. Sabar. Tu dia. Dia ambil masa sikit sebab internet lah. Okay, see? Korang siap kan? Tonton video ni. Okay, dah cukup tak nak cover? Saya dah ada selfie, perlu ke saya ambil MLTT? Okay, alamak salah issue pula. Saya kena ambil yang lain, video lain. Tak apalah, ni saja nak testing kan. Boleh edit tak? Boleh. Daripada sini nanti dah ada domain pun kita tetap boleh edit. Don't worry. Alright. Okay, tawaran kan, hubungi kami. Siap. Okay, jom kita proceed untuk try daftar sekarang Okay, slot perundingan ni, daftar sekarang. Okay, nama penuh kita letak kejap. Nama penuh kita letak Ellie. Email ellie@gmail.com. Nombor WhatsApp 0123456789. Hibah rumah sebab nama bersama suami. Proceed to secure checkout. Nampak tak dia pergi kat mana? Okay, so dia terus pergi dekat sini. Nampak? Dia terus pergi kat sini.